Ni semua kau banyak sangat tengok Tanda cat, tengok Voltron, tengok Oshin, semua benda kau tengok. Macam ni panggil kau, kepala otak dah dibancur di stesen TV. Balik. Dia memang macam tu ke? Sekolah ni bos satu dah tahu aku lambat macam ni, bagi tangga batu, buat tangga yang boleh gerak kan, cepat sikit. Apa benda kau orang kait, buah tak masak, main kait kat tu, kau main pilih macam ni, membazirkan harta kerajaan apa padang. Ni salah tu masyarakat sekarang. Ambil tahu pasal orang, jaga tepi kain orang. Kalau macam ni punya perangai lah, raya tahun depan kalau datang rumah aku tak bagi kau lemang, aku tak bagi kau tempat kau kayut apa? Ni satu lagi, tanam dah pokok rambutan ke? Pagi-pagi boleh aku sarapan ni, tengah hari baru kau nak mandi. Tengah hari baru nak mandi. Ni satu lagi budak-budak zaman sekarang ni. Tengah hari baru nak mandi, bangun lewat. Kau cakap dah, sekarang ni budak-budak semua kena kahwin awal. Kena kahwin awal, barulah boleh belajar tanggungjawab, belajar uruskan rumah tangga. Apa sebab baru stokin kat sini? Bermakanan mempengaruhi pemikiran. Kalau aku jadi macam kantin tu, aku masak ikan 9 gulai. Ikan tu rebus, beras tu tumbuk hancur-hancur, campur kunyit, campur santan, gaul sekali dalam satu periuk. Periuk jangan ambil periuk yang baru, kena periuk lama, bontot tu hitam lagi sedap rasa dia. Tu pula